Kita kini sedang berada di bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan mulia yang mengajak kita beribadat, menjaga adab dan hati, jaga mulut dan bahasa. Dalam kita sibuk berpuasa dengan ibadah tarawih dan zikir, dalam usaha kita menambah amal ibadat kita yang sikit ini, kita telah dikejutkan oleh isu penghinaan pijak Al-Quran oleh seorang pelajar India. Isu yang menggoncang iman kita. Kami selaku NGO, kita selaku NGO dari Pertubuhan Muafakat Ayahanda Negeri Perak rasa terpanggil dan rasa terhina untuk mengadakan sidang media ini bagi menyatakan rasa hati dan reaksi kami di atas tindakan seorang pelajar Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah yang secara kurang ajar dan seolah mencabar umat Islam di Malaysia dengan beraninya memijak Al-Quran. Rakyat Malaysia yang melebihi 21 juta sekarang daripada 34.3 juta rakyat Malaysia ini pastinya tidak akan memaafkan Vignesh Waran, anak lelaki K. Selvanathan yang tinggal di Taman Gambang Kuantan. Di Taman Gambang Kuantan, saja nak cakap. Walaupun beliau telah memohon maaf, kita sebetulnya tak ada kuasa dan hak untuk memaafkan beliau. Dosanya sangat besar. Namun atas penghormatan dan yakin kita di atas undang-undang di Malaysia, maka kita menyerahkan isu ini ditangani oleh pihak PDRM. Namun sehingga hari ini sebarang keputusan tidak lagi diambil ke atas individu bangsat ini. Hal ini menyebabkan kita menjadi resah. Berapa lama benda ini tidak dalam siasatan? Semua orang mencakapkan sentiasa benda ni dalam siasatan. Padahal isu straightforward je. Pijak Al-Quran patut dihukum. Jadi hari ini kita selaku NGO berbai'ah di Perak mewakili semua ayahanda dan ahli negeri Perak yang telah bersumpah akan mempertahankan agama, negara dan bangsa. Bakal menyatakan reaksi dan saranan kita terhadap isu penghinaan memijak Al-Quran sekaligus menghina agama Islam ini. Sumpah kita amal ma'ruf nahi mungkar akan tetap kita junjung sebagai kewajipan setiap dari kami sehingga titis darah yang terakhir.